semuanya akan diselesaikan dengan baik. Tanpa sebarang syakwa sangka, mereka masuk ke dalam kawasan ladang yang terpencil dan jauh daripada perhatian orang ramai. Perangkap maut. Setelah berada di ladang, mereka dibawa ke dalam rumah kecil di dalam kawasan ladang. Padmanabhan dan orang-orangnya mula menunjukkan niat sebenar mereka. Sosilawati dan yang lain ditahan secara paksa. Telefon bimbit mereka dirampas supaya mereka tidak dapat menghubungi sesiapa. Mangsa diugut agar tidak melawan, tetapi mereka sudah sedar bahawa keadaan menjadi semakin buruk. Pada saat itu, tiada lagi jalan keluar. Mereka telah diperangkap dalam satu konspirasi kejam. Kronologi pembunuhan, bagaimana mereka dibunuh. Setelah Sosilawati Lawiya dan 3 individu lain diperangkap di ladang gadong, Banting, N. Padmanabhan dan pekerja-pekerjanya mula melaksanakan rancangan kejam mereka. Pembunuhan ini dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa bagi memastikan tiada seorang pun mangsa dapat melarikan diri atau meninggalkan sebarang bukti. Fasa pertama, penderaan dan penyiksaan. Setelah ditahan di dalam rumah ladang, mangsa diikat dan dipukul secara bergilir-gilir. Mereka dipukul dengan kayu dan objek keras sehingga mengalami kecederaan parah. Padmanabhan dipercayai turut berada di tempat kejadian, memberikan arahan kepada pekerjanya untuk menyiksa mangsa. Sosilawati sebagai individu utama yang ditarget dipercayai mengalami penderaan yang paling teruk sebelum dibunuh. Mangsa lain termasuk Ahmad Kamil, Nur Hisham dan Kamarudin turut diperlakukan dengan kejam kerana mereka